Soalan KMPK set 2, awak di elektron dia ada potential difference 1500 volt. V besar. Lepas tu potential difference is quadruple. So dari sini awak boleh dapati yang dia akan ada V yang baru, dan V yang baru dia 4 kali ganda daripada V yang lama dia. Lepas tu awak boleh kira terus lah sebenarnya. 4 kali dengan 1500 pun boleh. Tapi saya malas. Dia minta the ratio of electrons new speed to its original speed. Awak nampak je perkataan ratio, maksudnya awak kena buat per. Dia nak new speed to original speed. Jadi kita akan label V new bahagi dengan V original. So awak kena cari ratio ni per. Yang ni velocity lain daripada ni. V besar tak sama dengan V kecil. Sekarang ni apa yang awak kena buat adalah awak nak cari V, awak kena kaitkan dia dengan voltage. So awak kena cari satu equation yang mengaitkan velocity dengan voltage. Kalau dalam skema tu dia guna K sama dengan EV, sebab kinetic energy adalah sama dengan electron volt. Lepas tu K ni adalah 1/2 mv squared sama dengan EV. Boleh terus keluarkan relationship antara V kecil dengan V besar, iaitu velocity square is directly proportional to the voltage. Kita akan guna terus relationship ni untuk buat ratio kat sini. Konsep dia sama macam potentiometer. Contoh dalam potentiometer kan, chapter 3, kita ada guna ratio between voltage and length. Lepas tu dari sini awak boleh compare. Contoh VAB over VAC is equal to LAB per LAC. Tu konsep directly proportional tu. So sama juga kat sini kita akan guna konsep yang sama, iaitu awak boleh buat V square, V new square per V square is equal to voltage new bahagi dengan voltage original. Cubalah tulis bagi nampak beza antara V kecil dengan V besar tu. Lepas tu dekat V new ni gantikanlah persamaan yang awak dah keluarkan awal-awal tadi. Dapat 4V bahagi V, and then cancelkan V tu. So awak akan dapat V new square over V square sama dengan 4. Lepas tu awak nak hilangkan square kat sini, jadi awak square root kan both side. Bila awak square root kan both side, awak akan dapat V new over V equal to square root 4. So kita boleh pemudahkan lagi, square root 4 adalah sama dengan 2. So the ratio between the new speed to original speed is equal to 2. Dah dapat jawapan. Kalau awak tak ingat K equal to EV ni, awak boleh juga comparekan antara formula lambda, iaitu H per mV dengan H per square root 2 MeV. Boleh juga compare dua equation ni.